dia kena pakai sebelum sunscreen. Kira mandi, lepas tu lap muka, taruh dia dulu. Lepas tu baru pakai sunscreen. Sunscreen ni the last one untuk betul protect kulit kita sebelum kita keluar rumah. So yang ni, dia sebenarnya dia bantu macam siapa yang ada jeragat, melasma, kulit kusam dan kulit kering kontang dan pori-pori tu pelohong nganga macam lubang hidung tu, you all pakai yang ni. You all pakai ni, you all boleh rasa, dan yang paling best ialah dia terus glowing kulit muka you all dan lembapkan kulit. Macam hang posa, tiba-tiba hang dapat ayat tubuh, hang dorong. Macam tu lah kulit kita rasa boleh dapat dia dekat dengan kulit kita. So kalau you all ada masalah tu yang selama ni, tolong pakai produk ni dan lepas tu pakai dengan sunblock. Pasal apa? Nak make sure that apa yang dia dah tolong duk repair, pasal dia dah sasa kat kotak dia tulis repair, duk repair kulit kita. Lepas tu kita pergi tahap pula pergi kat matahari. Janganlah je. So yang ni you all memang kena pakai. Serius. Kalau you all pakai sehari 2 kali lagi meledak. Pasal you all tengok tekstur dia. Oh, pekat ni, pekat. Jangan apa lagi seller tengah bagi harga murah. Cuba you all tengok. Demi Allah tak. Saya dulu mula-mula saya beli tau. Beli nak try kan. Pasal time tu saya nak jeragat kat sini. Pasal event dekat Kulim. Lepas saya pakai, saya kata, ya Allah tuanku. Menjadi. Bukan mengkudu. Menjadi. So bila menjadi itu, saya terus memikirkan dan saya terus share dengan follower saya. Pasal saya nak follower saya juga pakai produk yang mana tak semua benda mahal menjadi. Benda murah yang kalau menjadi, kita pakai share. Kita pakai share pasal apa? Saya gok sama-sama. Tak ada masalah. So kalau you all nak kulit yang cantik, siapa yang dah selama ni dah try macam-macam dah. Dah tak tahu nak buat macam mana. Dia kadang-kadang you all tak faham. Kulit kusam, jeragat dengan melasma. Dia ni tak akan lerai dengan kulit kita. Dia tak akan cerai talak 3 kalau kulit kita tak cukup moisturizer. Pasal tu you all perlukan produk yang memang meledak dengan dia punya moisturizer tu. Dia punya tekstur tu. So bila you all pakai dia, baru dia lembab. Baru dia kata hampir latan lain. Sebab aku pun tak mau dah muka hang duk kat muka. Hang duk kat muka aku. Segala jenis peta dah nampak dah. Segala jenis peta Amerika semua duduk kat muka aku. Aku tak mau dah. Hampir tan lain. Dia tahap macam tu. So siapa yang nak kulit yang cantik, tak apa, tak ada raya puasa, kita pakai raya haji, dapatkan yang ni di beg kuning sekarang. Trust me, you will love. Meledak dia punya result nanti. So dapatkan di beg kuning sekarang. Add to chat, terus check out. Bye. Assalamualaikum.